Assalamualaikum yang leaders. Baiklah, pembelajaran untuk hari ini kita akan menggunakan buku Pesta Bahasa, buku aktiviti 4 sebagai rujukan. Jadi, teacher mahu kamu semua jawab soalan pada muka surat 17 sehingga muka surat 21 unit 4 yang bertajuk pekerjaan. Sebelum tu, teacher nak pastikan kamu semua tahu dulu nama setiap pekerjaan yang ada. P-O-L-I-S, polis. G-U-R-U, guru. Baiklah, teacher nak tahu pula siapa yang tahu pekerjaan yang seterusnya ni. Ya, betul. Ini ialah nelayan. N-E-L-A-Y-A-N, nelayan. Seterusnya, ini ialah doktor. Okey, macam mana kita eja doktor? D-O-K-T-O-R, doktor. Petani. P-E-T-A-N-I, petani. J-U-R-U-T-E-R-B-A-N-G, juru terbang. Baik, sekarang kita buat latihan muka surat 18, okey? Untuk soalan pertama, saya menangkap orang jahat. Saya seorang. Jawapannya, polis. Baiklah, soalan seterusnya, saya menghantar surat. Saya seorang. Baik, jawapannya, saya seorang postman. Baiklah, seterusnya, saya merawat orang sakit. Saya seorang. Jawapannya, doktor. Baiklah, bagi soalan keempat, saya memandu kapal terbang. Saya seorang juru terbang. Baiklah, teacher harap kamu semua faham dan boleh cuba siapkan latihan yang seterusnya dalam unit 4. Terima kasih.